Itulah sebabnya PSM telah bawa satu skim pensyen warga emas. Kita syorkan pada kerajaan, semua rakyat Malaysia yang umur 65 tahun ke atas harus dibayar pensyen sebanyak RM500 sebulan seumur hidup. Seumur hidup. Seumur hidup, sekiranya mereka bukan penerima pensyen daripada kerajaan ataupun daripada swasta lah. Nak buat pensyen warga emas ini untuk bagi semua orang RM500. Yang penting duit tu mana datang? Bajet untuk kempen ini, katakan kita bawa skim pensyen warga emas ini, RM500 sebulan, kita kena bagi kepada 1.8 juta orang pada masa ini. Kita darab tengok, kita lebih kurang 900,000 sebulan untuk skim ini. So, 1 tahun hampir 11 bilion. Okey, 11 bilion setahun. So, ini lebih kurang 3% pada bajet kita. Bajet kerajaan tahun ini ada lebih kurang 392 bilion. So, kita tambah lagi 11 bilion itu. Tak satu fakta yang besar, 3%. Dan Perdana Menteri sedang bincang macam mana kita nak potong subsidi kepada lapisan T20. Kerana sekarang kita sedang pakai subsidi sebanyak saya ingat 55 ke 60 bilion setahun untuk subsidi. Subsidi minyak, subsidi elektrik. Dan subsidi yang pergi kepada T20 lebih daripada subsidi yang pergi kepada B40. Kerana macam petrol. Siapa yang pakai kereta yang besar CC, yang minyak yang kena isi banyak, yang pergi jauh-jauh, yang pergi jalan-jalan. So jika kita ikut cadangan Perdana Menteri, kita potong subsidi untuk lapisan T20. Kita teruskan untuk B40 dan M40. Ini akan selamatkan lebih kurang 20 bilion. Cukup untuk kempen ini. Lagi satu, ketirisan daripada perbelanjaan kerajaan pun ada lebih kurang 20 hingga 30 bilion setahun. Bila kerajaan banyak agensi, kementerian, dia beli barang, kadang-kadang sebut harganya 2 kali ganda daripada harga betulnya. So, tiap kali pun Auditor General dia bawa dia punya report, dia tunjuk, screwdriver dibeli dengan harga apa, lampu dibeli, almari semua dibeli dengan harga yang terlalu tinggi. So, jika ini semua boleh dikontrol, kita boleh jimatkan lagi 20 bilion. So, memang kerajaan ada duit. Isunya bagaimana you uruskan wang itu.